Kenapa orang lain yang buat dosa lagi besar-besar daripada aku, tapi aku lagi diuji macam ni? Ada orang tanya Nurin, boleh ke kalau kita nak persoalkan ujian yang Allah bagi dekat kita ni? Kalau nak cerita pasal ujian ni, Allah memang bagi ujian dekat kita ni satu persatu. Tapi one thing kita kena ingat adalah ujian ni sebenarnya part of exam yang kita kena hadap. Untuk apa? Untuk Allah ni sahkan keimanan kita. Patutkah mereka ni manusia berkata mereka sudah beriman sedangkan mereka belum diuji? Kadang-kadang kita terfikir, kenapa kena aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa orang lain yang buat dosa lagi besar-besar daripada aku, tapi aku lagi diuji macam ni? Jawapan dia ada dekat ayat tadi. Allah bagi ni sebab dia rindu dekat kita. Dia sentiasa ingat pasal kita. Tapi kadang kita yang lupa tentang Allah. Dan ujian dia juga adalah tanda Allah ni sayang dekat kita. Dan tak lain tak bukan tujuan dia supaya hamba-hamba Allah ni yang lalai untuk balik pada Allah. Jangan sampai satu tahap Allah langsung tak bagi kita peluang untuk rasakan ujian tu. Sebab takut itu tanda Allah tak peduli dah pasal kita. Sampai saya faham.